Itulah Zaim, dia yang cerita tu jadi orang sakit hati, yang orang marah sangat sebab dia dibakar, bukan dia terbakar. Betul. Sebab waktu kita sampai tu kita ingat dia terbakar. Lah sebab orang luar akan tanya, kau ni apa tanya? Dah tentu dah laki dia meninggal. Kau tanya perasaan dia apa? Kita faham lah, memanglah perasaan dia sedih. Sejujurnya tapi kita nak dia perlu daripada dia sendiri kan, betul. Sejujurnya kami faham dan daripada saya pula. Kebanyakan orang ni waktu runtuhan tu diorang hidup, tapi disebabkan tempoh masa lama sangat untuk keluarkan mati perlahan-lahan. Ya Allah. Mereka ni mati perlahan di bawah runtuhan. Dengan stop, diam supaya diorang boleh angkat guna tangan, supaya diorang tak nak rosakkan mayat lah. Angkat guna tangan dan sebagainya. So bila kita kawasan tu diam, bila mayat tu dikeluarkan, kita dengar teriakan, tangisan daripada ahli keluarga yang nampak benda tu. Dia sebenarnya penting. Kau kena laporkan dulu dan baru akan bantuan tu akan sampai. Betul. Kalau kau tak ada laporan, kau tak ada visual, kau tak ada berita yang akan keluar daripada tempat kau, orang tak tahu, dan bantuan tak akan masuk. Betul. Itu yang orang selalu cakap, kenapa kau bantu-bantu je lah, kau nak tunjuk apa? Macam mana nak dapat bantuan kalau tak tunjuk? Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana menonton podcast Kongsi Mari Bicara. Kita nak tengok apa kerja wartawan ni sebenarnya. Rupanya inilah kerja wartawan. Bersama kita adalah Zaim Zamani, wartawan di TV Al-Hijrah, award winning journalist. Itu yang kena mention betul tu. Nak tahu apa anugerah dia menang, apa semua kita akan tanya kemudian lah. Jangan cerita awal, nanti orang lari kan. So kita akan tanya kemudian. Adalah seorang wartawan TV Al-Hijrah. Selalu sama ada kita baca laporan dia ataupun baca hasil kerja dia. Semua benda yang serius lah. Hari ni kita nak relax sikit. Kita tengok kerja sebagai seorang wartawan ni macam mana. Pengalaman-pengalaman di belakang tabir tu kadang-kadang kita tak dapat nak tengok dekat kaca TV. Orang kata di luar negara, mungkin di garisan-garisan krisis, negara-negara bergolak, negara-negara bencana. Itu semua kita akan dengarkan hari ini. Seorang kawan baik saya, sahabat saya, iaitu Zaim Zamani daripada TV Al-Hijrah, wartawan TV Al-Hijrah. Apa khabar Zaim? Khabar baik. Terima kasih Syabab atas jemputan ni. Nervous juga sebab selalu saya duduk di sebab Syabab. Saya yang bertanyakan soalan. Sebab wartawan kan? Hari ni saya pula yang menerima soalan. So kita akan tengoklah macam mana senang ke tak sebenarnya menjawab soalan berbanding tanya soalan. Zaim, wartawan dah berapa lama? Memang cita-cita nak jadi wartawan ke? Atau macam, aku tak ada kerja lah, hantar je lah kerja wartawan ni. Okay, saya cerita secara ringkas. Sebenarnya kalau nak jadi dah jadi wartawan ni, saya dah 1 dekad lah dekat TV Hijrah. Saya start dengan TV Hijrah pada 2015. Tapi macam mana saya boleh terjerumus dalam bidang wartawan ni? Dia start dengan saya punya latar belakang pendidikan lah. Saya belajar dalam bidang Meskom, komunikasi dan multimedia. Memang minat Meskom ke? Masuk Meskom? Okay, first sebenarnya waktu saya apply Meskom ni, komunikasi dan multimedia, waktu saya fikir dia orang yang jenis jawab telefon tau. Saya terfikir orang yang dekat mall. Sebab dia komunikasi dan multimedia, orang yang jawab call, so jaga-jaga kat mall. Saya fikir itulah kerja dia. Saya tak terfikir pun komunikasi dan multimedia adalah orang yang kerja dalam bidang wartawan. So waktu tu kalau nak cerita balik sebenarnya, waktu SPM tu waktu zaman gelap saya lah, kalau boleh katakan. Zaman nakal, zaman tak dengar cakap parents kan, banyak main. So keputusan SPM tu ke laut sikit lah. So bila kita apply UPU tu, UPU semua tahu kan, kita masuk pendidikan awam tu, banyak yang reject lah. So tak dapat masuk dekat UPU, UiTM tak dapat. So saya apply lah swasta, iaitu di bawah Universiti Selangor, Unisel. So banyaklah kos-kos yang kita apply. Ada 3 pilihan juga lah, bisnes, komunikasi dan saya rasa pendidikan kot yang saya apply. Tapi sebabkan swasta kan, so Meskom ni antara kos yang paling mahal. Paling mahal dalam senarai yang saya pilih tu. So saya rasa sebab tu lah kot Unisel letakkan saya dekat bidang Meskom tu. So belajarlah saya Meskom. So bila saya masuk Meskom tu diploma, baru saya tahu rupanya Meskom ni belajar ke arah media lah, pegang kamera, buat skrip, wartawan dan sebagainya. So bila nak sambung degree pun, biasalah bila kursus tak merangsangkan, bila kita pergi universiti awam pun sama, ditolak. So saya pun terpaksalah sambung pengajian, sama juga dekat Unisel. So bila degree dekat institusi swasta ni, kos dia agak mahal. Tak saya dia hampir 40,000 untuk kos pendidikan degree. So apa yang saya buat waktu tu, saya dah terfikir dah, kalau saya pinjam PTPTN, habis belajar saya nak kena bayar kos PTPTN untuk diploma dan degree, dia akan jadi satu kos yang banyak. Saya rasa hampir 70,000 lah kalau saya gabungkan dua-dua. So saya fikir, kalau saya kerja nak kena bayar hutang 70,000, bila nak habis? So waktu tu memang ada offer daripada government, kalau sekiranya kau belajar degree, kau perform, dapat first class, PTPTN kau akan wave. So situlah saya tanamkan azam. Saya dah kata saya tak nak main-main kat degree ni. Memang saya akan belajar betul-betul supaya saya dapat first class degree tu bila saya habis belajar.
Nak jadi cerita, 2 tahun lebih, 3 tahun saya rasa saya degree, saya tak pernah ponting satu kelas pun. Alhamdulillah saya dapat habiskan mengajar saya dengan ijazah sarjana muda kelas pertama, 3.7 ke 3.8 tak ingat. So alhamdulillah dapatlah wave saya punya PTPTN lah. PTPTN so tak perlu bayar. Saya rasa 48 kot. So 48,000 tu dapat sebiji kereta lah. So alhamdulillah syukur. So dengan keputusan yang baik tu, saya mula saya buat internship dekat Surat Khabar The Sun. So dekat The Sun tu, sebab saya fikir saya belajar dekat Indonesia dulu English, so lebih senang untuk saya menulis English berbanding bahasa. So internship 3 bulan. So banyaklah The Sun ni, dia yang bestnya dekat The Sun ni, dia bukan satu media yang dia nama besar, tapi dia agak small scale dari sudut tenaga kerja. So maknanya kita sebagai intern ni kita dapat banyak peluang. So bayangkan waktu saya intern tu, saya dah dihantar pergi ke Kelantan waktu banjir besar Kelantan pada tahun 2014 2014 ke 2015 banjir Kelantan. So saya dah berpeluang untuk pergi ke Kelantan. Saya pergi Gua Musang waktu tu, dihantar untuk buat liputan. So kita dapatlah pengalaman sebagai wartawan, pergi ke lapangan buat liputan. So bagi saya benda tu banyak membentuk kepribadian saya sebagai wartawan waktu internship tu lagi. So 3 bulan dekat The Sun ni memang saya rasa kita hampir hari-hari keluar lah. Kita cover isu politik, kita cover isu bisnes, hiburan dan sebagainya. So biasanya kalau wartawan tu kan dia kadang-kadang ada tempat yang fokus kepada satu tempat. Okay, kau buat bisnes saja ataupun kau buat apa sukan aja atau kau buatkan hiburan aja. Kalau macam dekat masa pengalaman dekat The Sun tu semua cover. So waktu kita kat The Sun tu sama juga, dia memang ada desk lah. Desk general desk, business desk, entertainment desk. So saya start dengan general desk dulu lah. Kita cover isu-isu politik, isu court case, jenayah dan sebagainya. So lepas saya rasa sebulan lepas tu kot, saya diberi peluang untuk join business pula. Macam bosannya business dia? Satu best business dia. Okay, dia bosan lah. Dia bosan lah tapi best. Tapi satu business dia best dia, kalau sebagai wartawan kita dapat cuti weekend lah. Satu hari tak ada. Business sebab biasa Isnin sampai Jumaat. So selalunya syarikat tak ada event on weekend. So kita kalau business dia, kita akan kerja Isnin sampai Jumaat di office hour. So tu yang best je lah. Tapi macam sahabat kata lah, dia punya assignment tu lebih formal. Kita dengar pasal graph, pasal performance company, quarter 1, quarter 2 dan sebagainya. Berbanding kalau kita pergi general desk, kita pergi ke lapangan, kita tengok macam-macam benda, kes bunuh lah, tanah runtuh dan sebagainya. Tu dia bagi kita pengalaman yang orang lain tak pernah dapat. So bila saya pergi dekat business desk tu, habis business desk pula, saya dihantar pula pergi buat entertainment. So entertainment ni lah, waktu tu lah saya belajar tentang hiburan pula. Jumpa artis, pelancaran tudung, pelancaran kasut dan sebagainya. So dia tiga sudut yang beza ni bagi saya banyak membuka mata saya dalam sudut pelaporan. Berapa lama masa tu intern? Saya 3 bulan tu, 3 bulan lebih. 3 desk duduk. Habis internship, settle semua, saya pun mulalah mohon kerja. Waktu tu saya dapat satu syarikat digital media baru, nama dia Reef Asia. Kalau semua tahulah, Reef Asia ni satu syarikat yang sekarang dimiliki oleh TV3, Media Prima. Di bawah Reef Asia ni dia adalah Bulan, Seismic dan sebagainya. So saya waktu tu saya jujur tak pernah dengar pun pasal Reef Asia ni. Tapi masa tu baru lagi nak cerita pasal digital media semua, masa tu baru lagi. Tahun bila tu Zaim? 2015 saya rasa, pertengahan tahun 2005 macam tu lah. Saya rasa waktu saya masuk tu, Seismic ni dia punya portal dalam bahasa Melayu lah. Seis tu English, tapi Seismic ni dalam bahasa Melayu. Saya kerja lah kat sana, saya rasa dalam sebulan kot. Waktu saya kerja, tapi waktu saya banyak mohon juga kat Twitter bernama dan sebagainya. Kenapa tak nak stay je Seismic? Okay, bila gaji tak best? Best. Kalau ikutkan digital company ni sebenarnya, kalau kita nak tahu, digital company dia bagi gaji yang agak besar. Sebenarnya kalau kita compare, kita pun pernah tahulah gaji-gaji kawan kita dekat portal-portal digital. Sebenarnya kalau kita nak compare dengan traditional media ni, dia memang bagi satu gaji yang agak lumayan lah. Cuma ialah kerja dia berbeza. Macam kita dekat media tradisional, kebanyakannya kita buat satu kerja. Kalau kau wartawan. Tapi kalau kat digital company ni, engkau lah wartawan, engkau lah video editor, engkau lah fotografer. Kebanyakan kau kena buat banyak kerja. Semua benda daripada A sampai Z. Sebab tu lah gaji dia berbeza lah. Pasal Seismic ni, kenapa saya bertukar? Saya dah biasa dekat The Sun ni keluar ke lapangan. SIS ni pula dia jenis syarikat yang kita proses story based on apa yang viral kat social media lah. So kita proses. Dia, bagi saya waktu tu, saya darah muda kan. Dia tak ada kepuasan lah untuk saya. Betul. So tiba-tiba saya rasa muda mesti nak menggelinjang keluar semua tu. 3 minggu lepas, dalam 3 minggu macam tu, saya dapat panggilan daripada TV Hijrah. Dia cakap dijemput lah untuk datang interview sebagainya. So saya macam saya pun terfikir, bila masa pula aku apply TV Hijrah ni. So mungkin waktu tu saya banyak-banyak apply sampai saya lupa saya nak apply TV Hijrah. Saya pun pergilah interview dekat TV Hijrah. Okay, sebelum kita masuk ke cerita TV Hijrah, maksudnya TV Hijrah ni adalah yang sekarang ni Zaim kerja lah. So sebelum kita masuk cerita TV Hijrah ni, kita cerita dulu pasal wartawan tu sendiri. Kena pandai menulis ke? Kena ada skill-skill tertentu ke yang mungkin membuatkan
daripada aku nak jadi influencer yang tak apa-apa, yang bukan semua influencer tak elok maksudnya ada influencer yang mungkin menggunakan perkara buruk untuk popular, untuk fame. Ni maksudnya ini adalah mungkin daripada segi sudut wartawan tu sendiri, apa skill yang kena ada, Zaim? Sebenarnya ramai ingat nak kena jadi wartawan ni kena jadi penulis hebat. Tak, sebenarnya wartawan ni adalah level penulis yang bagi saya agak mudah. Kalau kita nak compare dengan, bagi saya orang yang tulis novel, tulis rencana tu jauh lagi hebat kalau nak bandingkan saya sebagai wartawan. Sebab kita ni wartawan ni sebenarnya kita tulis benda yang direct lah kita panggil, yang direct, benda yang dah ada fakta yang dah ada, yang berdasarkan maklumat yang kita dapat. Wartawan ni dia kena sampaikan maklumat yang dia tak boleh reka. So apa yang dia sampaikan tu adalah berdasarkan ucapan, temu ramah kita. So benda-benda tu semua adalah maklumat yang diberikan kepada kita. Cuma cabarannya adalah macam mana kau nak kreatifkan pelaporan tu. Mana kau nak letak sebagai intro, mana nak letak sebagai body, mana nak letak sebagai penutup. Itulah kreativiti kita sebagai wartawan. Itu je penting. Tapi dari sudut penulisan, dia memang kena jadi penulisan yang simple. Sebab kita kena tahu, orang dia baca berita, dia akan baca satu berita. Kalau kita selak surat khabar tu, dia ada banyak berita dalam surat khabar tu. Kalau kita dalam penulisan kita terlampau berbunga-bunga, terlampau ayat kita terlampau bombastik, dia akan buatkan kita, pembaca tu dia agak penat untuk faham apa yang kita cuba sampaikan. Sebab itulah waktu saya belajar dulu, memang saya punya pensyarah semua ajar, memang kita dalam penulisan berita ni dia kena tulis secara sesimpel mungkin, sedirect mungkin. Yang penting orang faham apa yang kita nak sampaikan. Dan macam saya katalah, kreativiti dari sudut macam mana kau nak hook audience tu daripada kau punya intro sampailah ke habis, daripada gambar, tajuk berita tu semua penting dalam penulisan. Cuma dia ada beza lah. Saya untungnya saya bersyukur sebab saya dapat pengalaman bekerja untuk 3 bidang pelaporan wartawan ni lah. Saya pernah kerja kat surat khabar, saya pernah kerja bahagian digital media, saya pernah kerja dekat TV. So tiga-tiga ni sebenarnya ada konsep pelaporan yang berbeza. Cabaran dekat surat khabar ni adalah kita memberi visual dekat pembaca kita menerusi penulisan kita. Sebab audiens kita tak nampak apa yang berlaku. Dia hanya ada gambar sekeping. So penulisan kita itulah yang memberi bayangan kepada audiens apa yang kita cuba laporkan. So digital media ni satu lagi, dia beza dia kena catchy dan menghiburkan. Sebab dia nak lebih santai. Audiens kat social media lebih santai. So walaupun benda tu serius, kita kena cuba bagi info tu dalam bentuk yang sesantai mungkin. Dalam pelaporan TV pula, dia lebih seronok bagi saya TV ni sebab kita ada visual. Kita ada video-video yang kita bagi dalam pelaporan kita yang support kita punya pelaporan tu, yang kadang-kadang orang tak berapa fokus kita punya penulisan. So dia bagi saya dia lebih mudah lah. Kalau nak compare dengan pengalaman saya dekat surat khabar, penulisan skrip ni dia lebih mudah. Cuma cabaran dia adalah kita ada banyak benda yang kita kena jaga dalam membuat satu pelaporan. Dan kita perlu voice over. Sebab kadang-kadang walaupun story kita best, voice over kita, video kita best, bila kita voice over secara flat, penonton kita tak sampai, emotion tu tak ada. So sebab itulah pentingnya benda-benda dalam visual. Tapi kepuasan dia bila kita dapat tengok video yang dah siap keluar kat TV tu, dia memang bagi satu kepuasan yang best lah. Lagi bila kita ada stand upper ni, kalau nampak bila hujung video tu ada laporan saya Zaim Zamani TV Hijrah, yang tepat tu bila kita nampak muka kita keluar, itu ibarat macam laporan khas yang kita buat lah. So bila siap komplit tu, dia best lah. So bila Syabat kata susah tak susah, bagi saya dia wartawan ni dia adalah on job training. Saya selalu bila ada trainee kan, intern kita baru masuk, saya selalu bagi tahu orang, first week ni kau akan pressure lah. Kau akan rasa susah jadi wartawan ni, mana bang, macam mana nak buat intro, macam mana nak tahu benda ni best tak best. Saya rasa benda tu memang biasa. Sebab bila kau jadi wartawan pertama ni, apa yang dia cakap semua kau rasa best. Ni best abang, ni best, tapi kau tak tahu mana satu yang penting. So bila kau ada pengalaman, kau dah tahu dah, kau dah keep update dengan isu-isu semasa, so kau dah tahu dah poin-poin mana yang sebenarnya patut di-highlightkan. So selalunya lepas dalam 3 bulan tu, kebanyakan intern saya yang dekat TV selalunya dia dah boleh bebas dan dah pandai bergerak sendiri. Zaim, kita sambung cerita pasal yang tadi, yang TV Hijrah tu. Dapat apa panggilan untuk interview TV Hijrah tu macam mana? Aku ni bukan ada bidang agama ke apa ke kan. tu macam mana pandangan tu? Waktu saya interview tu, saya rasa orang pertama ke kedua. So kita dah start borak lah dengan orang yang sampai. Daripada mana? Daripada media lah, media besar, Media Prima, NTV7, Bernama TV dan sebagainya. So kita macam orang yang baru keluar daripada universiti, rasa kecil lah. Rasa macam banyak pengalaman ni. So boleh dapat ke aku ni? Sebab kita dah pernah kecewa kat Cosmo. Saya takut dengan perasaan sama bila tak dapat kat TV Hijrah. So saya pun tak apalah, saya layan je lah. So bila saya masuk kat TV Hijrah tu, yang best ni saya rasa waktu tak Zaim, kau tak rasa ke macam ini institusi macam agama ni?
Tak rasa macam tu ke? Aku kerja je lah macam tu. Saya rasa juga. Tapi sebab saya rasa sebab dia buat dalam berita kan, so saya faham mungkin saya pernah bila saya kat The Sun dulu, saya pernah jumpa juga wartawan berita hijrah kat lapangan. So saya dah tahu lah dia walaupun dia bawa nama TV Islam, tapi dia juga cover jurnal berita lah. So dia berbeza dengan tim penerbitan TV Hijrah lah. Okay, so waktu tu bila saya masuk dalam berita, dalam interview tu, apa yang saya nampak, kebanyakan yang orang yang interview saya tu, dia banyak impress dengan saya punya pelaporan-pelaporan kat The Sun. Saya banyaklah bawa saya punya potongan surat khabar tu. Dia semua saya slide, saya punya front page yang saya pernah dapat, saya punya artikel-artikel online ataupun artikel-artikel yang pernah keluar dalam surat khabar. So semua ada byline saya kan. So bila diorang tengok saya surat khabar tu, kebanyakan diorang impress lah. So saya rasa mungkin apa yang peluang yang banyak The Sun bagi kat intern tu banyak membantu saya juga untuk tembus dalam bidang wartawan dekat TV Hijrah ni. So bila dan advantage buat saya time tu, sebab saya ada kemahiran untuk tulis berita dalam bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris. So kebanyakan yang lain tu daripada media bahasa Melayu yang lain lah. So saya nampak kat situ lah yang mungkin orang yang interview tu nampak saya punya potential. So habislah interview. Habis interview, saya rasa tak lama lah, seminggu, tak sampai seminggu kot, dia call. So waktu call tu dia beritahu lah, saya tak siapa pun kenal, nama dia Kamila. So Mila call. Mila call. Tanya je dapat ini. Okay, saya pun macam terpinga-pinga. Uish, dapat okay, so saya pun orang pertama saya call parents lah, of course lah. Kita call parents kita kan. So call memang saya dengar lah suara bangga parents saya lah waktu tu kan. Alhamdulillah, syukur semua kan. So macam mana nak maintain kerja sekarang ke, nak kerja dekat TV Hijrah kan? So saya cakap lah, saya berat ke TV Hijrah. So diorang pun macam menyokong saya. Tapi yang paling saya takut adalah saya nak bagi surat resign ni. Nak bagi surat resign dekat SIS. Sebab saya pun lebih kurang 3 minggu. So waktu tu macam mana? Seismik apa? Seismik. So macam mana saya nak bagi tahu dekat saya punya editor tu ni kan? So plan fikir ayat apa semua, apa yang memang saya jujur je lah, kepuasan yang saya tak dapat dan sebagainya. So diorang pun waktu tu saya tak tahu lah, mungkin diorang pun dah nampak potential yang saya ada. So diorang cuba untuk kekalkan saya lah. Adalah job boss saya jumpa, cuba nak counter gaji dan sebagainya. Tapi saya kata waktu tu saya bukan tak berminat nak menerima gaji sebagainya. Saya macam terima kasih lah apa yang diorang offer. Cuma saya kata kat dia, waktu tu saya masih muda dan saya banyak benda saya nak kejar lagi dalam kerja saya. So dan diorang pun hormat keputusan saya. Pada tahun 2015 saya ingat lagi bulan 2015 September kot. Sampai sekarang, maksudnya Zaim ni kalau 2015 sampai sekarang ni 2015. Dah seusia dengan Global Ihsan. So Global Ihsan lah 10 tahun. Betul. 10 tahun. Global Ihsan dia celebrate 10 tahun. So saya kat TV Hijrah pun dah 10 tahun. 10 tahun Dia dan cerita kelakar dia bila TV Hijrah ni. Satunya bila saya TV Hijrah ni, saya ni memang tak ada connection langsung dengan siapa kat TV Hijrah tu. Memang saya tak ada kenal seorang pun. Tak kisahlah producer ke HR ke, satu tak kenal. So kan kelakar bila saya masuk tu, ramai orang tanya saya, siapa yang buat kau masuk? So waktu tu orang fikir saya masuk guna kabel. So saya macam, aku pergi interview semua kan. So dia kata, kau kena CEO ke apa? Cakap tak kenal. Memang aku masuk ni adalah besok aku apply. So waktu tu yelah, waktu saya muda, saya kat 10 tahun lepas, 23 tahun dah dapat masuk jawatan wartawan kat TV Hijrah. So ramai lah orang yang tanya-tanya kan masa apa yang bawa masuk sebagainya. Tapi kau ajar diorang memandang kita pakai masuk pakai kabel. Tapi waktu tu sejujurnya memang saya lah orang yang hantar email kan, permohonan bagai-bagai, buat lebih cantik, apply. Memandang rendah dekat kau punya usaha Zaim. Tak, tiba-tiba dia kata masuk kabel lah tu macam aduh. Tapi tak apa, itu semua yelah, biasalah. Orang ada persepsi yang berbeza. Betul lah. Tapi alhamdulillah lah, bila start kerja kat TV Hijrah ni, kalau saya berkongsi dulu, kalau sebelum ada soalan, setahun kat TV Hijrah ni, berapa bulan tu saya berpeluang kerja dengan satu bos bagi saya yang banyak ajar saya juga. Nama dia Encik Saan. Encik Saan ni seorang individu yang banyak pengalaman dekat TV3, TV9, dekat Media Prima lah, yang dia antara orang yang set up berita hijrah juga. So saya sempat kerja dengan dia berapa bulan je sebelum dia pencen. Tapi berapa bulan yang saya kerja dengan dia ni memang banyak dididik saya lah. Macam mana cara kerja yang betul. Kau tak boleh sebagai wartawan, kau tak boleh cakap tak ada. Maknanya kalau dia assign kau, Zaim, aku nak kau pergi dekat klinik ni dapatkan SOT ni. Kau tak boleh cakap aduh tak ada lah bos semua kan. Dia kata kau tak ada, kau pergi klinik lain. Kau tak boleh balik dengan balik kosong. Jangan balik kosong. Kau kena tandangkan diri kau sebagai wartawan. Kau tak boleh balik dengan kegagalan. Kau kena fikir secara kreatif. Kalau aku assign kau pergi tanah runtuh tu, kau tak dapat pergi tanah runtuh tu, kau pergilah ke ujung sana supaya kau dapat tanah runtuh tu juga punya visual. So kreativiti sebagai wartawan kau kena fikir. Kalau tak ada, runtuhkanlah kata. Kalau tak ada, kau pijatlah tanah runtuh sebagai contoh kan. So waktu tu lah yang banyak saya belajar.
Ya, dari sudut ketelitian. Maknanya dulu zaman bos saya ni dulu dia tak suka kalau kita typo ke apa. Kita ni kalau boleh sehabis baik nak bila kita hantar story ke editor tu clean, editor edited. Kita bangga. Macam saya dulu saya suka sangat bila saya hantar story tu dia tak edit banyak. Bukanlah kita nak kata editor kita malah, maknanya diorang memang faham dan diorang suka apa yang kita carry. Saya akan rasa sedih, bukanlah sedih, rasa macam tak best kalau dia banyak ubah kan. Banyak ubah. So maknanya aku tulis tak best. Aku dia tulis daripada bawah sampai atas tulis tukar. So maknanya tu tak best. So itulah. So dalam beberapa bulan tu kemudian bila besar-besar, so dapatlah bos baru. Dan yang best kat TV Hijrah ni sama juga. Dia macam design juga. Kita punya walaupun TV Hijrah nama dia besar, tapi dia ada banyak pecahan-pecahan unit. Macam bilik berita ni sebenarnya dia tak berapa besar. Sebab ialah semua orang tahu TV Hijrah ni dia punya main fokus adalah program-program dakwah. So berita ni adalah satu program dalam TV Hijrah tu. So kita punya tenaga tim tu tak besar lah. Saya rasa waktu saya tu ada dalam 4 ke 5 orang je wartawan kat TV Hijrah. So bila tim kita kecil, of course lah kita akan dapat peluang yang lebih banyak. Memang orang kata penat-penat lah. Stres tak kerja? Kalau yalah kadang-kadang kita kata kita macam best, tapi kadang-kadang dengan dah overwhelmed dengan kerja pun kadang-kadang boleh jadi stres juga kan. Dia kalau saya jadi wartawan, dia lagi tak stres daripada jadi editor lah. Sebab wartawan ni kau sebenarnya kau hanya melaksanakan apa yang editor kau nak. Contohlah hari-hari ni kau dia assign kau untuk buat follow up pasal tanah runtuh. Kerja kau adalah untuk buat follow up je lah. Kerja editor ni pula dia kena fikir apa aku nak buat esok ni. Kerana kalau hari yang dry yang tak ada benda, dia kena press otak dia untuk fikir apa yang aku nak assign aku punya wartawan ni untuk completekan 30 minit aku punya berita. Korang nampak 30 minit ni benda pendek tau. Tapi nak lengkapkan berita 30 minit tu dia bukan satu benda yang senang. Kadang-kadang kau pada tengah hari sampai petang sampai malam baru siap 30 minit punya berita. So memang satu cabaran yang besar lah. So kalau tanya saya tak stres, bagi saya wartawan dia tak adalah stres sangat. Cuma yang kadang-kadang mencabar sikit lah. Mencabar lah dia, cabaran dia kadang-kadang bila kita nak siapkan satu laporan lah, bila melibatkan isu follow up, isu bila kita nak pergi satu badan tu tak nak ditemu ramah. So kita kena gunakan critical thinking kita. Macam mana kita nak pastikan benda yang tak boleh tu kita bolehkan dan pelaporan tu dapat disiapkan lah. Sebagai wartawan sudah pastilah ada akses kepada macam lokasi-lokasi yang kata kadang-kadang lokasi-lokasi sensitif. Ada dekat crime scene, dekat tempat-tempat jenayah. Lepas tu mungkin ada mahkamah. Ada kadang-kadang peluang pula masuk parlimen, peluang pula masuk istana. Mungkin Zaim ada cerita-cerita orang kata yang mungkin kalau kau tak kerja wartawan Zaim, kau tak dapat pengalaman tu. Yes. Tu macam mana? Sebenarnya sebagai wartawan ni memang hari-hari kita ada perasaan tu. Yang hari-hari yang kita fikir, kalau aku tak jadi wartawan ni tak dapat masuk ni. Contohlah, kalau bagi contoh macam hotel. Kadang-kadang kita kalau orang biasa ni kita nak pergi hotel-hotel 5 star mahal ni kan. Kita kena itu biasa cover bisnes satu kan. Buat event ke, atau ada pelancaran program apa kan. So kita berpeluang lah pergi hotel-hotel yang best-best ni. Itu benda-benda yang paling basic lah. Benda-benda lain of course macam Syabak kata tadi, dapat peluang masuk istana. Istana ni semua tahulah kadang-kadang kita sebagai wartawan ni pun bukan setiap hari kita dapat peluang pergi ke istana. Kita pun berdasarkan jemputan juga. Tapi bila kita dapat masuk tu, kita dapat tengok sendiri lah. Selalunya kita lalu tepi highway dapat tengok istana besar. Bila betul. Kita masuk dalam, kita sendiri masuk dalam istana tu, dekat Balai Rong Seri, dekat tempat makan, Dewan Santapan semua tu. Kita memang rasa satu vibe yang berbeza lah. Sama juga dari sudut alat dia, sudu sebagainya, kita rasalah mewah dia tu kan. Ini bukan kita punya game ni. Kita rasalah istana dia tu kan. So itu kat istana. Sama juga lah macam parlimen, of course lah. Bila kita dekat kita pasal politik lah kan, desk, kita kena cover parlimen, sidang parlimen, masuk dalam parlimen. Kerja-kerja VIP semua kan. Cuma parlimen ni saya tak berapa suka sangat pergi. Sebab kita kena bersiap kan. Lagi parlimen ni kita kena pakai coat, kena pakai tie kan, pakai kasut kulit. Parking susah parlimen. Parking susah kan. So saya kalau boleh, kalau ada peluang pergi parlimen, saya akan suruh orang lain lah pergi. Saya rela pergi main panas lah kan. Tak kisahlah hantar pergi lapangan ke apa. Saya rela main panas compare kepada pergi ke parlimen. Tapi lah kalau ada tugasan, kadang-kadang benda-benda besar macam pembentangan bajet sebagainya, kita pergi jugalah kan. Kena turun lah kan. Ada apa pengalaman yang best tak pasal pilihan raya? Tahun pertama lah, saya ditugaskan untuk buat pilihan raya kecil Kuala Kangsar. Kuala Kangsar. Pilihan raya kecil Kuala Kangsar. So saya diletakkan di Kuala Kangsar selama 14 hari. Walaupun saya baru jadi reporter 14 hari. So dekat bila awak pergi pilihan raya ni, dia tak ada tugasan daripada producer. Kau kena cari apa isu yang kau nak cover kat pilihan raya tu. Kau lah producer dekat situ. So bagi saya, waktu saya pergi pilihan raya tu, dia banyak sangat bentuk diri saya juga. Ada bentuk saya fikir apa yang aku nak laporkan hari ni dekat desk. Sebab of course lah, kita kalau boleh kita punya
kita punya stand dekat TV Hijrah adalah kita tak nak terlampau fokus dari sudut pertelagahan politik. Pertelagahan politik, kita nak fokus adalah apa benda yang akan dapat memberi manfaat kepada rakyat, memanfaatkan ummah kan. So kita nak bila 14 hari tu saya nak fikirlah angle apa, nak cover masjid ke, nak cover tu, cover ni. So waktu saya pergi PR Negara Kebangsaan tu, first tu saya banyak rasa bersyukurlah bila saya dapat kenal dengan wartawan-wartawan yang lebih pengalaman daripada Bernama, Sawan dia sebagai diorang ni lah, saya bagi tahu lah yang saya ni baru start kerja dan sebagainya. So diorang ni lah banyak guide saya. Yang paling best waktu tu kita cover waktu tu bulan puasa. So kita punya hubungan tu makin akrab lah. Kita sahur sama-sama, kita buka puasa sama-sama kan. So bila saya balik daripada PRK tu, dia lebih mudah. Saya rasa senang. So bila producer assign saya buat satu tugasan tu, saya tahu dah nampak dah. Saya nampak dah apa yang saya baca kat Korangsa tu, banyak yang saya praktikan dalam tugas harian saya sebagai wartawan. Tapi saya juga dapat peluang. Tahun pertama saya pergi ke Mindanao. Kalau Filipin. Semua tahu Mindanao Filipin ni dia ada satu pergolakan lah antara penduduk ke sana dengan pihak kerajaan. So bila saya ada peluang ke sana daripada Zamboanga Filipina, so baru kita naik boat pergi ke Mindanao. Waktu saya pergi Mindanao tu, naik boat naik boat. Saya pergi Mindanao tu, saya sampai je naik kereta tu, saya nampak orang pegang senjata. Senjata AK yang selalu AK tu yang kalau ada kayu tu AK-47 tu. AK-47. So bila saya pergi, saya nampak orang pegang AK-47 ni. Dia macam iring kita orang lah. Iring, tapi saya sebenarnya dalam misi lah, kita nak pergi bagi bantuan dekat penduduk dekat kampung Mindanao tu. So kita pergi, saya follow lah NGO ni yang bawa kita. So kita pergi buat pelaporan pasal bantuan yang nak serahkan. So dekat sana memang kita tidur semua dijaga dengan orang yang bersenjata lah. Kumpulan yang bersenjata ni. So dia jaga memang tidur. Sebab dia kata kat sini ramai juga orang bontak, banyak kes culik dan sebagainya. So 2 ke 3 hari kat sana, sepanjang hari saya rasa tak tenang lah. Aku rasa takut lah. Walaupun kau rasa seronok, tapi jauh dari hati kita memang ada sikit rasa takut lah. Mesti risiko tu mesti ada. Kan. So kita tidur dengan orang jaga senjata kan. Lepas tu kita banyak dengar bunyi jet pejuang lalu atas kampung. So dia satu pengalaman yang saya rasa sampai ni saya tak dapat lupakan lah. Tapi Alhamdulillah tak ada apa yang berlaku. Kita balik ke Zamboanga dengan selamat. Bila saya naik boat berlayar daripada Mindanao tu nak menuju ke Zamboanga tu, saya dapat rasa perasaan macam Alhamdulillah kan. Tapi dia latihan saya lah, latihan pertama saya. Sebelum saya banyak pergi ke negara-negara bergolak yang lain. Mindanao ni kalau untuk penonton lah, Mindanao ni adalah satu wilayah autonomi daripada Filipin. Maksudnya dia ada di takbir sendirilah Mindanao ni. Mindanao di takbir sendirilah. Dia berbeza dengan bukan Manila. Maksudnya Filipin bukan Manila yang takbir. Dia adalah wilayah autonomi. Dia still part of Filipin. Tapi dia macam kalau senang kita nak faham, dia macam Aceh juga. Dia autonomi. Maksudnya dia takbir sendiri. Betul. Macam itulah kiranya. So adalah pergolakan yang berlaku kat Mindanao tu kan. Itu dah cerita pasal tempat bergolak Zaim. Kalau jenayah ataupun kes-kes yang mungkin high profile, yang mungkin yang melibatkan mahkamah ke apa. Dia kalau jenayah secara usul macam kes rombakan ke, saya tak boleh nak recall lah. Saya rasa mungkin banyak. Tapi yang paling saya ingat sampai sekarang waktu kes kebakaran Itifakiyah. Tafiz Itifakiyah. Waktu tu memang saya antara orang-orang yang terawal lah sampai. Saya ingat lagi waktu tu benda tu viral. Saya dalam perjalanan nak menuju ke assignment lain sebenarnya. Nak pergi assignment lain. So tiba-tiba bos saya call. Dia kata bos dapat info ada kebakaran dekat Keramat, dekat Tafiz Itifakiyah lah. So kita pun pergi. Waktu tu kita fikir kebakaran kita kebakaran biasa je lah. Kita pun tak terfikir akan ada mangsa yang turut sebagainya. So kita pun pergilah sampai. So sampai waktu tu memang api memang masih ada lah. Kita rasa lah panas dia sikit kan. So bila saya sampai tu, baru kita dapat tahu ada mangsa-mangsa yang terlibat dalam kebakaran, kebanyakannya pelajar dan sebagainya. So waktu tu memang daripada assignment yang kita rasa kecil, besar. Dia jadi assignment yang besar. Itifakiyah besar. Dia jadi satu assignment yang besar dan assignment yang penting, dan tiba-tiba kau berada di assignment yang menjadi tumpuan satu negara. So maknanya info yang kau kena sampaikan mestilah kena banyak lah. Maknanya banyak penonton-penonton nak tahu apa perkembangan terkini, apa jadi dengan mangsa. Kadang-kadang macam tu wartawan, dia tak ada ready apa-apa kan. Tak ready apa-apa. Campak buat. Yes. Dan waktu tu juga kita bila wartawan ni kita selalu buat secara langsung. So bos kita buat TV Hijrah. Untuk pengetahuan, TV Hijrah sebenarnya kalau compare dengan TV lain, kita punya berita utama kita adalah pukul 8 malam. Tapi kita ada juga berita-berita tergempar kalau ada benda-benda yang besar. So bila bos kita request
kena tebuk lah. Kita panggil tebuk ni maknanya kita keluar je tiba-tiba dalam TV tu untuk buat pelaporan terkini lah berkaitan dengan situasi semasa. Dia macam ni, TV dia dah ada trafik, dia dah ada susun program apa yang kau nak. Yes. Tebuk ni adalah kau tiba-tiba masuk dalam celah-celah tu, kau langgar je semua jadual yang ada, jadual yang dekat TV tu, dan kau akan masuk selit dalam mungkin dalam berapa 5-6 minit macam tu untuk laporan berita. Itulah yang masuk Zaim tebuk tu. Betul. So bila kita tebuk tu macam katalah macam siapa kata kita tak ready. Tapi sebagai wartawan kau kena tahulah, kau kena tahu poin-poin penting yang orang nak tahu. Apa situasi masa bangsa terlibat, bangsa cedera macam mana. So kau kena cepat bersedia untuk bagi pelaporan. Sedih Zaim masa tu. Ittifaqiyah memang sedih. Ittifaqiyah tu bagi saya siapa tu tengok story-story belakang masa tu reporter kan. Masa tu reporter juga dekat TV Al-Hijrah. Masa tu dengan kisah-kisah yang background yang tahu, dengar macam mana anak-anak menjerit minta tolong apa semua. Ittifaqiyah daripada segi pandangan Zaim sebagai wartawan masa tu, macam mana Ittifaqiyah tu? Dia satu saya waktu saya buat pelaporan tu, dia memang dia timbul rasa, sebab saya buat live tu dia rasa nak nangis jugalah. Sebab kita terus kebayangkan kita tengah tidur dan saya difahamkan diorang cuba keluar tapi tak boleh keluar. So kita ni ibarat dibakar hidup-hidup. So dia beza kalau macam kalau kita mati tiba-tiba kan, macam tu sakit ke apa, sakit jantung, dia macam habis kan. Dengan ni kau rasa keperitan, panas, mati secara perlahan-lahan, melecur dan sebagainya. So benda tu memang kalau family sedih, kalau kita sedih apalagi family kan. So kita sendiri orang luar pun rasa apa yang mangsa boleh rasa kan. So dia of course lah bila kita buat pelaporan tu, kita nak penonton pun faham kenapa benda ni, isu ni besar, dan kita sebagai wartawan ambil tanggungjawab untuk pastikan fakta-fakta yang kita laporkan ni akan juga dapat membantu dan siasatan pihak berkuasa lah. Daripada info-info yang kita dapat, kadang-kadang memang pihak berkuasa ni rujuk juga daripada interview-interview yang kita dapat daripada dengan orang awam. So itulah peranan kita sebagai media, supaya apa yang kita laporkan tu dapat membuka jalan kebenaran. So yang tu waktu tu kita memang kita harapkan supaya waktu kita dah dengar lah yang ada pihak CCTV semua dah bocor sebagainya, ada pihak yang membakar. Mula waktu saya sampai dia itulah Zaim, dia yang cerita tu jadi orang sakit hati, yang orang marah sangat sebab dia dibakar, bukan dia terbakar. Betul. Sebab waktu kita sampai tu kita ingat dia terbakar. Biasalah kita bila cakap pasal tahfiz ni, kita tahu kat Malaysia ni banyak tahfiz yang tak berdaftar. Dan kes-kes sebenarnya short circuit tu biasa. Dia tak dibina dengan betul. So waktu tu kita fikir mungkin ni lah antara punca-punca dia lah, short circuit dan sebagainya. Tapi bila kita tahu tahfiz tu dibakar, dia jadi kes jenayah besar. Dan kita sebagai wartawan kita mula rasa tak puas hati dan nak tahu siapa yang buat kan. So waktu tu kita punya kerja kita adalah untuk pastikan benda dapat dirungkai dengan cepat mungkin. Masa tu aku ingat lah, memang bukan betul lah kau cakap, memang ada wartawan-wartawan yang memang, wartawan sendiri masa tu rasa sedih. Yang kalau buat laporan tu rasa macam nak menangis. Dan kita nampak pun ada juga, bukan setakat TV Hijrah lah. Maksudnya ada wartawan-wartawan lain pun yang ada dekat situ. Contoh Israwani ke masa tu yang cross. Masa tu menangis. Sebab dia tahu apa yang berlaku. Dan itulah yang kita rasa, ini Ittifaqiyah ni memang sangat sangat besar. Dan benda yang berlaku ni, dan dekat situlah tugas sebagai wartawan tu sangat penting Zaim. Betul. So itulah bagi saya yang sampai sekarang lah, bila saya selalu pergi keramat kan, bila kita pergi keramat kita lalu bangunan Ittifaqiyah tu masih ada lah. Masih ada, kita nampak lagi kesan kebakaran walaupun dah ada berlaku beberapa tahun lepas. Saya masih segar keingatan saya buat cross waktu scene tu tengah berlaku. So yalah, kita pun haraplah semua yang bangsa terlibat semua ditempatkan kalangan orang beriman, dan semoga benda ni dari kesihatan, dari sudut dia juga sebenarnya membuka mata orang kata kerajaan, pihak berwajib untuk betul-betul tangani masalah tahfiz yang mungkin bukan Ittifaqiyah dia, maksudnya benda yang dah banyak kali berulang, yang tahfiz ni asyik terbakar, yang tahfiz ni tidak diselenggara dengan baik, yang buat asalkan boleh, yang kita cakap ni bukan sebab kita nak merendahkan satu-satu institusi, tidak. Ini adalah orang yang mengajar Al-Quran, ini orang yang belajar Al-Quran. Itu adalah sebaik-baik orang adalah yang mengajar, yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Itu sudah pasti, itu sudah jelas, sudah memang tu. Tapi cara dia kena betul, baik cara dia kena betul, bangunan kena selamat. Yalah, kau bayangkan kau hantar anak kau untuk pergi belajar, untuk menghafal Quran, end up terbakar macam tu. Sebab kita kat TV Hijrah pun kita memang antara media yang banyak memperjuangkan lah. Ialah sebab kita TV agama, of course lah kita dekat dengan isu tahfiz ni. Betul. Kita bukan anti tahfiz yang tak berlesen.
Yelah, memanglah kita kata lesen ni adalah macam undang-undang dunia. Tapi kita kena tahu bila kita melibatkan keselamatan anak, keselamatan guru-guru, penting kadang-kadang ada sebab pihak berkuasa buat syarat tertentu untuk pastikan persekitaran yang selamat untuk belajar, tidur dan sebagainya. Sebab itulah pentinglah untuk tapi tahfiz mana yang tak dapat ikut lagi peraturan ditetapkan, kita harap dapat ikut untuk pastikan persekitaran yang selamat lah untuk belajar. Selain tu ada tak yang pengalaman laporan dalam negara yang mungkin kekal dalam ingatan kau sendiri, Zaim, yang mengubah diri kau sebagai seorang wartawan? Saya selalu ingatlah pengalaman yang saya pernah buat adalah waktu insiden helikopter terhempas melibatkan Datuk Jamaluddin Datuk JJ dekat Bentong saya waktu tu memang kecoh lah satu negara. Dan waktu saya ingat lagi bos saya request orang lain lah untuk pergi standby dekat forensik dekat HKL waktu tu. Tapi saya sebagai wartawan yang semangat membara saya tak boleh aku tak ada rumah, aku nak pergi nak tengok kan. Saya personally WhatsApp bos saya, bos saya nak pergi walaupun tak sign, saya nak pergi nak tengok apa yang saya boleh bantu kan. So bos saya pun kata tak apa, boleh lah, pergilah. So semua saya pun pergilah. So bila itu adalah situasi insiden besar yang pertama kali saya hadapi, yang kita dapat tengok lah macam mana proses dia bila kejadian tempah berlaku, ke mana mayat tu dibawa. Kita semua wartawan akan tunggu dekat depan bilik forensik. Kita terpaksalah interview ahli keluarga. Dekat sini lah saya nak fahamkan ramai kadang-kadang marah wartawan ni tak faham. Kenapa kau kena interview mangsa tengah waris mangsa tengah sedih dan sebagainya. Betul, kita pun faham situasi tu. Tapi kadang-kadang kena tahu sebelum kami buat satu temu ramah, kadang-kadang kita minta izin. Kita tanya dulu dengan family kami daripada TV Hijrah dan dapat sikit perkongsian dan kejadian berlaku boleh. Kadang-kadang waris sendiri yang setuju untuk interview, barulah kita buat temu ramah. Tuan-tuan semua kena faham, tugas kami sebagai wartawan adalah melaporkan fakta. Kami tak boleh reka cerita. Kami tak boleh cakap yang isteri mangsa sedih dan mengharapkan sesuatu sebab benda tak sebut. So apa yang kita laporkan adalah berdasarkan apa yang disebut. Kalau isteri mangsa kata sedih satu perkataan pun, sedih itulah yang kami akan panjangkan supaya dapat jadi satu pelaporan. Kita tak boleh main sebut je perasaan yang dia nak gambarkan perasaan mangsa. Sebab orang luar akan tanya, kau ni apa tanya? Dah tentu dah laki dia meninggal. Kau tanya perasaan dia apa. Kita faham lah, memanglah perasaan dia sedih. Tapi kita nak dia perlu daripada diri sendiri kan. Betul. Sejujurnya kami faham dan daripada saya pula. Sekarang bila timbulnya social media ni, apa saya nampak, kadang-kadang bila kita keluarkan interview daripada keluarga mangsa yang tengah sedih sebagainya, dia juga membuka ruang untuk orang lain rasa perasaan mangsa dan rasa perasaan isteri mangsa atau keluarga mangsa dan mendoakan mangsa. Tak kisahlah yang meninggal sebagainya, situlah peluang untuk mendoakan Al-Fatihah kepada mangsa. Kalau kau bayangkan kalau daripada klip yang kita post katalah 1 juta orang tengok, lebih kurang 1 juta orang mendoakan mangsa, berbanding kalau kita tak buat apa-apa, tak kuranglah orang dapat capai orang yang mendoakan mangsa. So itulah waktu tu of course lah, itulah saya belajar. Contoh 20 tahun kita bekerja sebagai wartawan, sebenarnya kita betul-betul kerja 3 tahun je. Lagi 17 tahun tu kita menunggu. Sidai. Bagi wartawan kita dipanggil sidai lah. Itulah kita tunggu lah. Walaupun tak ada apa-apa kat bilik forensik tu, kau tunggu je, melanggar kat pintu. Kerja wartawan adalah menunggu. Menunggu. Kau harapkan adalah doktor ke mangsa. Kalau kita nampak kereta datang je, kita excited lah. Datang tengok turun je, kita kejar. Tuan-tuan nak interview boleh kita. Kat situlah momen yang kita belajar. So punya ini kerja wartawan kerja wartawan adalah menunggu. Kerja wartawan adalah menunggu. Kadang-kadang yang kita perlukan adalah 1 minit interview je. Walaupun 8 jam menunggu, 1 minit interview tu dapat mengubah kita punya konten yang kita akan bagi dalam berita tak pun dalam surat khabar. Itulah yang betul. Kadang-kadang kita tengok sebagai wartawan yang kalau kes-kes besar kan, kita tengok yang media beratur kat luar tu lah, sidai lah tu nama dia. Betul. Bersidai sampai kering orang kata sidai. Itu semua adalah masing-masing nak dapatkan berita yang diorang nak. Kadang-kadang kalau tuan tengok setiap soalan dia ada soalan-soalan yang berbeza. Sebab setiap media dia ada fokus sendiri, fokus dan naratif yang berbeza. Di Hijrah of course lah kita akan fokus pada sudut Islam. Fokus media lain dia ada fokus dia tersendiri. So sebab itulah kadang-kadang kenapa tak 2-3 orang wartawan je, tak boleh. Sebab kita masing-masing ni ada soalan yang berbeza yang kita nak tanyakan. So sama juga, walaupun kita dapat satu ayat daripada siapa yang kita interview, satu ayat tu boleh bertukar dalam macam-macam naratif. Bergantung kepada angle yang dibawa oleh pihak media tu. VIP. Bila sembang pasal VIP ni, yang paling kita suka dulu lah, kalau kita wartawan dulu, kita paling suka sekali adalah waktu Perhimpunan Agong UMNO. Perhimpunan Agong UMNO ni, kita bukanlah kita bukan sembang pasal parti sebagainya. Kita sebagai wartawan. Perhimpunan Agong UMNO ni dia waktu tu UMNO sebagai parti pemerintah.
So dia of course dia jadi tumpuan orang sebab apa saja yang dikatakan oleh ahli parti tu sebagainya kemungkinan akan jadi dasar kerajaan. So, sebab itulah bila Perhimpunan Agung UMNO ni dia akan jadi tumpuan media. So semualah TV3, Sarawak ni kita semua akan berkampung dekat PWTC tu. So kita akan ada kita punya bilik masing-masing, kita semua duduk bilik bersebelahan dan boleh kata kita hampir seminggu kat sana. So yang bestnya bagi saya Perhimpunan Agung UMNO ni dia rasa macam ibarat family day untuk media. Family day untuk media. Itu dia punya ni bukan UMNO tu dia family day. Family day media ni sebab situlah kita jumpa rakan-rakan lama yang kita tak jumpa, yang kau boleh borak sebelah apa yang kau buat sekarang sebagainya. So waktu tu yalah bila saya masa PAU ni lah waktu banyak-banyak kita jumpa VIP. Itulah orang kata tempat berkumpulnya VIP, betul tak? VIP betul. Menteri-menteri dan sebagainya, betul. Dan waktu Perhimpunan Agung saya ingat lagi saya diberi peluang oleh CEO kita waktu tu untuk temu ramah Timbalan Perdana Menteri Malaysia. Okay. So waktu tu yalah kita sebagai wartawan bila dapat duduk sebelah macam ni, tanya soalan direct kepada TPM, kita rasa tu pencapaian yang besar lah. Sebab kadang kita tanya TPM ni dalam PC ramai-ramai orang kan, ramai-ramai, so kita tak boleh nak berbual dan kadang-kadang TPM tu pun tak boleh fokus kat kita je, dia fokus kat ramai wartawan. So bila kita dapat sit down, dapat bertemu, dapat tanya dengan lebih dekat pemimpin tertinggi negara, dia sebagai wartawan dia puas lah kita dapat tanya soalan yang kadang kita dapat tanya. Itulah antara rasa pengalaman-pengalaman lah yang dapat dekat dengan VIP. Selain tu saya dapat juga pengalaman bila saya pernah jumpa interview satu menteri ni. Yang bestnya dia tanya saya balik apa yang saya tanya dia. Ini nak menunjukkan sebagai wartawan kau bersedia tak dengan apa yang kau tanya. Betul. Saya walaupun waktu tu saya macam takut agak kan, tapi bagi saya suka lah standby dapat menteri yang saya suka lah, maknanya dia nak cuba menguji saya faham ke tak apa soalan saya. Tapi alhamdulillah waktu saya dapat jawab. So bagi saya bila dia uji saya dapat jawab, dia jadikan conversation tu lebih seronok. So maknanya dia tahu apa yang saya tanya dia saya faham. Saya bukan tanya soalan based apa yang saya dapat daripada bos saya. Itulah pengalaman yang saya rasa kalau saya tak ready, dia boleh jadi satu suasana yang agak memalukan. Sebab kita tengah live ada kamera banyak-banyak. Bayangkan bila tiba-tiba VIP tanya saya, macam awak pula, awak tahu tak apa benda 5 perkara tentang ni. So kalau saya tak boleh jawab, dia akan segan lah. Sebab tu sebagai wartawan, perlunya persediaan rapi. Kita bukan datang interview tu datang terus. Saya percaya macam Cabat pun walaupun dia mengacara ni, dia dah buat research dah. Apa tanya pasal Zaim ni, angle apa nak bawa dari action interview tu. Sama tak saya sebagai wartawan, bila saya interview seseorang VIP atau mana-mana pihak, saya dah ada dah persediaan yang saya lakukan supaya bila saya tanya, saya faham apa yang dia bagi tahu dan senang untuk saya buat follow up question selepas tu. Zaim perasan tak kalau VIP ni kadang-kadang kita tak sebut siapa-siapa lah, tapi dia ada yang macam dekat depan media semua, ini style dia. Lepas tu pergi belakang, dia macam lain sikit, dia off camera, dia relax sikit. Macam tu kan. Ada tak macam pengalaman-pengalaman macam tu yang rasa? Ada je yang kadang-kadang menteri ni yang depan kamera, kita nampak garang, serius je, nampak macam tak nak bercakap dengan media. Tapi sebenarnya ramai je yang sebenarnya friendly. Manusia juga yang habis off cam boleh berbual macam biasa. Kadang-kadang je lah, cuma bila berdepan kamera ni, bila dengan VIP ni kena tahu apa segala benda yang dia cakap daripada mulut dia boleh menjadi bahan berita dan juga dasar negara. Mungkin lagi kau menteri kan. Kadang dulu kita dapat tengok lah, ada banyak macam isu lah pernah timbul disebabkan kesilapan percakapan pada seorang menteri. Kadang-kadang apa yang dia kata lebih pada gurauan kepada media. Gurauan sebenarnya. Contohlah, alah RM1 tu boleh gula-gula boleh lah, contoh kan. So wartawan akan ambil soundbite yang dia kata boleh gula-gula je, contoh. Sebenarnya dia lebih kepada gurauan dengan pihak media untuk orang kata apa, nak bagi persikaran tu lebih best lah untuk interview. Tapi tu yang bahayanya seorang menteri. Sebab tu kadang-kadang bila depan kamera, dia akan cuba kontrol percakapan dia. So bila kita off cam, barulah kita boleh berbual secara santai dan sebagainya. So banyak sebenarnya menteri-menteri yang saya rasa friendly. Ada jenis menteri yang suka ingat nama. Yang ni paling saya suka. Yang paling suka ingat nama. Yang sebagai contoh, sebagai contoh macam Menteri Agama kita sekarang. Saya nampak Menteri Agama kita sekarang ni, dia memang suka ingat nama setiap wartawan, tak kisah daripada TV Jeral, daripada Cosmo dan sebagainya. Sebab sebenarnya dia pernah cerita kat saya, yang bila diingat nama orang ni, dia lebih personal touch dengan orang tu dan ada rasa hormat. Sebab tu lah dia suka. Dia akan tanya pegawai dia, wartawan ni siapa nama, wartawan ni sama, supaya bila dia bercakap, dia nak rasa dekat dengan wartawan tu. So apa yang pengalaman saya dengan Menteri Agama
Betul juga. Datuk Naim, bagi saya sukalah cara macam tu lah. Datuk lah. Kadang-kadang kita perasan Datuk Naim kan, kalau dia jawab dekat media, kita jawab dekat tu, tapi dia sebut nama wartawan. Sebut nama orang tanya dia. Macam Zaim, Adan, Rahman. Dia sebut kan. Itulah mungkin itu style masing-masing lah. Menteri masing-masing lah kan. Itu serba sedikit pengalaman yang kata dalam negara yang mungkin Zaim boleh ceritakan. Tak ada politik itu. Itu hanya contoh sebagai kerja-kerja wartawan je. Itu kita disclaimer siap-siap. Wartawan kena neutral. Neutral. Kita hanya berpolitik di kertas undi je. Berpolitik di kertas undi je. Zaim wartawan yang memenangi anugerah. Anugerah apa menang Zaim? Bila menang tu? Kenapa menang tu? Anugerah ni sebenarnya bagi saya tahun 2024 ni tahun yang Allah bagi untuk saya lah. Banyak rezeki yang Allah bagi untuk saya. Antaranya dua itulah, saya menang wartawan bagi kategori liputan langsung berita TV terbaik. Yang ni waktu tu saya untuk MPI betul. MPI ni dia badan Malaysian Press Institute lah, yang banyak buat latihan untuk wartawan dekat Malaysia. Tak bawa piala trofi? Tak bawa lah, tak request. Aduh, tak bawa ni tunjuk. Okay, so first saya dapat untuk MPI, kemudian beberapa bulan lepas tu, bulan 10 kot saya rasa, tak ingat, saya dapat anugerah Sri Angkasa bagi kategori wartawan TV terbaik. Itulah bagi saya dua anugerah yang sebelum ni saya pernah bayangkan dia, yang saya tak sangka saya boleh genggam dua anugerah tersebut dalam tahun yang sama. Dua-dua tu. Kita pergi kepada anugerah MPI tu dulu. Apa panggil cross terbaik apa? Lintas langsung berita terbaik. Berita lintas langsung terbaik. Ya. Itu pengalaman apa tu Zaim? Okay, lintas langsung. Itu laporan apa? Lintas langsung berita terbaik ni. Saya sembang dulu pasal lintas langsung berita terbaik ni. Lintas langsung ni selalunya kalau dalam bahasa berita kita panggil crossover lah. Crossover ni adalah berita yang saya bagi live ni. Maknanya benda yang saya kena bagi tahu ni dia tak boleh salah bagi, tak boleh buat semula. Apa yang kita tengah cakap sekarang ni dia akan siar terus dekat dalam TV. Okay, so siar terus dekat rakyat Malaysia kan? Rakyat Malaysia. So saya ni sebelum saya ni kalau kat TV dulu antara mangsa-mangsa lah yang bos-bos saya dia suka bagi saya segmen crossover ni. Sampailah pernah satu situasi tu saya tengah buat crossover, tiba-tiba belakang saya tengah azan. Tanpa saya dapat cue daripada saya punya producer, saya automatic sekarang ni tengah azan, kita kembali semula kepada pembaca berita, kejap lagi baru crossover dengan saya. Padahal benda ni tak ada dalam suran saya punya dalam dengan communication dengan producer ni. Tapi saya fikir secara logik, takkan saya nak cross tengah azan. Betul. So benda tu pun diterima balik ke studio dan diorang continue dengan report yang lain. Habis azan saya bagi cue, okay, azan dah habis, barulah diorang cue kepada saya semula, sambung balik semula. Dan waktu tu lah saya ingat lagi, saya punya kita punya bos dia juga, ZRA, Zainal Rashid Ahmad yang sekarang popular dengan nama ZRA Stream. Dia lah kat situ lah, dia bagi saya pujian yang saya ingat sampai sekarang, yang saya pernah apa kat social media saya. Bagi saya itu satu pujian yang bermakna lah, sebab dia seorang wartawan yang berpengalaman. So dia macam kat saya, Zaim ni dia tak handsome. Dia start dengan bukan pujian tu. Zaim dia tak handsome. Dia tak handsome, tapi dia ada satu sense atau otak yang cerdik. So dia kata bagi dia nak jadi wartawan ni kau tak perlukan wajah yang terlampau handsome. Yang penting adalah macam mana kau nak tunjukkan kecerdikan kau dan meyakinkan audiens kau. Tak, dan dia sebenarnya kalau kita dengar very real punya situasi. Maksudnya kau kat situ masa kau tengah live dan kau ada banyak benda bermain dalam otak kau. Tiba-tiba benda azan. Dan kau dah lah masa tu, yelah, kau bukannya kau adalah wartawan sebuah TV Islam. Apa jadi kalau kau teruskan kau cross buat macam biasa? Tak apalah, aku dah cross ni, aku jalan je lah kan. Apa jadi masa tu? Apa kesan dia? Dan sebenarnya itu adalah satu contoh yang baik apabila kau tos balik ke studio untuk cakap okay, kita rehat sekejap sebab ada azan dan kita sambung balik. Itu juga salah satu benda yang menunjukkan bahawa ini bezanya wartawan TV Al-Hijrah dengan mungkin konvensional yang lain. Sebab tu waktu tu saya fikir, saya rasa macam of course lah, kita memang dah diajar daripada kecil. Tak agak tak beradab untuk kita bercakap, bersembang waktu tengah azan. Kena hormat azan, betul. So lagi-lagi bila kita buat nama TV Islam, of course lah, bila saya dengar azan tu saya fikir, tapi dan hati saya pula, takkan producer aku nak marah aku stop dengan azan. So saya pun dengan producer nak kena marah. So tu saya pula ambil keputusan sendiri berdasarkan pengalaman yang kita ada. Kita faham lah, kita faham SOP ataupun prosedur live tu berlangsung, di mana diorang boleh je live dengan saya semula. Sebab itulah saya berani ambil buat keputusan untuk terus balik kepada reader untuk dia continue dengan pelaporan. Itulah antara orang kata pengalaman yang mendidik kita sebagai wartawan bertahun-tahun kita dalam bidang kewartawanan ni. So bila dengan pengalaman tu, saya pun dihantar pada tahun 2023
Saya rasa saya dihantar ke Turki. Waktu tu berlaku je gempa bumi lah. Gempa bumi besar. Gempa bumi besar Turki. Waktu saya pergi tu, sehari lah saya dapat call. Bos kata kena pergi, so pergi. Saya anggap itu satu kepercayaan diberikan oleh pihak syarikat lah pada saya. Dan waktu tu saya antara benda saya kata kat bos saya, InsyaAllah saya pergi ni dengan harapan saya nak bawa balik satu anugerah untuk TV Hijrah. Memang target saya pergi tu untuk dapatkan anugerah. Tapi memang saya tak plan pun saya nak buat calling apa. Cuma saya dapat rasa saya nak cuba cari story yang best supaya apa yang saya reportkan tu boleh hantar untuk percalonan. So saya mau pergi. Buatlah bila saya sampai dekat ground zero, kawasan berlaku je gempa, dan itulah kita buat liputan langsung. Waktu untuk saya menang ni saya kat Gaziantep. Gaziantep ni adalah tempat di mana kita punya smart team Malaysia. So kita tidur dekat kawasan, saya tidur dalam macam caravan lah. So caravan ni berdekatan dengan kemah-kemah kita punya pihak penyelamat ni. Sampai sana, sebelum tu saya dapat saksikan macam mana mayat-mayat ni dikeluarkan daripada kawasan runtuhan. Akbar. So dia memang kawasan tu bila diorang jumpa mayat tu, diorang jumpa ada sama ada pergerakan atau diorang nampak body mayat kan. Dia akan suruh kawasan tu semua diam. So seluruh kawasan yang tengah pencarian tu akan stop lah. Dia akan stop, diam supaya diorang boleh angkat guna tangan. Supaya diorang tak nak rosakkan mayat tu lah. Angkat guna tangan dan sebagainya. So bila kawasan tu diam, bila mayat tu dikeluarkan, kita dengar teriakan, tangisan daripada ahli keluarga yang nampak mayat tu. Dia memang satu perasaan yang bagi saya, saya memang susah nak gambarkan. Memang betul memang sebab. Kau bayangkan, yelah, kebanyakan mangsa yang jatuh dalam runtuhan ni banyak yang tak sempurna. Bila pun ada dihempap dan sebagainya kan. So banyak yang tak sempurna. So dia punya teriakan tu memang betul-betul menyentuh hati lah, yang kawasan tengah sunyi time tu kan. So tak lama lepas tu memang saya punya turn lah untuk buat crossover dengan KL. So kita buat menggunakan pukul 8 kalau dekat Malaysia pukul 8, pukul Turki pukul 3 lebih kurang lah. Saya rasa pukul 3 dia buat 5 jam. So pukul 3 bila saya cross tu, memang saya tengah laporkan apa yang pengalaman saya kat sana. Tapi tiba-tiba saya terbayangkan, dan saya juga tengah menyebut pasal baru sebelum tadi mayat mangsa baru dijumpai. Dia melahirkan satu perasaan yang sebab, yang membuatkan saya rasa nak menangis, dan dia ada rasa emosi kat situ. Dan untungnya saya waktu tu juga saya buat komunikasi dengan anchor waktu tu adalah Wan Kamarudin. Wan Kamarudin satu sama semua orang kenal lah, macam betul yang pengalaman. So dia juga pandai tanya soalan-soalan kat saya yang boleh sentuh saya punya emosi, dan juga mampu mengeluarkan fakta-fakta yang saya tengah ada dalam otak saya waktu tu. Abang Wan ni bahaya kalau dia memang cross dengan dia tak ikut skrip, dia akan tanya ikut soalan dia. Sebab tu lah wartawan kena ready lah kalau cross dengan dia. Balik je bila sudah sebulan kat Turki, balik buka lah pencalonan untuk MPI. Sebulan Turki? Sebulan. So balik buka pencalonan, kita pun hantarlah pencalonan untuk MPI, dan alhamdulillah menang. Dan manisnya bab ini adalah anugerah MPI pertama yang TV Hijrah pernah menang. Dan TV Hijrah boleh consider baru lah, nak kata baru tak baru tapi paling muda lah. Yes. Dan selama ni kita pernah tercalon je. Syabak antara orang yang pernah dapat tercalon je lah. Tercalon dan terciduk. Pencalonan akhir. Tapi sebenarnya pencalonan akhir ni pun dah cukup membanggakan. Bayangkan kita dalam top 5 kot. Top 5 daripada ratusan bahan-bahan laporan yang dihantar oleh media lain. So bila dapat top 5 ni pun dah cukup bangga dah. So bila sebelum ni kita banyak pencalonan. So bila saya menang tu, dia bukan saja bangga kat diri saya, dia memberi satu kebanggaan untuk TV Hijrah jugalah. Yang itu yang MPI. Yang anugerah si angkasa tu apa? Okey. Ni saya nak cerita perjalanan kat Turki pak. Ni anugerah dia adalah anugerah wartawan TV terbaik. Wartawan TV terbaik. Tapi memang menerusi laporan gempa saya kat Turki. Dekat Turki juga. Bayang kita orang sampai dekat Istanbul waktu sehari dua lah lepas gempa besar berlaku. So kita orang kena travel pergi ke Gaziantep. Ke Kahramanmaras. Kahramanmaras lokasi ada ground zero lah yang berlaku teruk waktu tu. Tapi waktu tu kita tak boleh naik flight. Sebab waktu tu kita dah baca dekat social media lah, banyak orang yang flight delay, sangkut bag tak dapat sebagainya lah. Sebab masing-masing penduduk sana pun nak diterbangkan keluar kawasan selamat. Kita pula nak ke sana. So bila kita takut banyak benda-benda yang buruk berlaku, so kita pun dengan tim NGO waktu tu kita decide untuk pergi melalui jalan darat. So jalan darat, bayangkan daripada Istanbul ke Kahramanmaras saya rasa hampir 1,000 ke lebih 1,000 kilometer. So dia ambil masa lebih kurang 2 hari. Kenapa lama? Sebab waktu tu adalah musim sejuk. Jalan banyaknya salji lah, licin tak boleh buat laju. So bila saya tiba kat Kahramanmaras ni, ialah kita bawa kamera dan sebagainya, kita dapat satu sambutan yang tak disenangi oleh
wari-wari mangsa lah. Sebab dia ingat kita pergi sana untuk kejar cloud, untuk nak popular kan, bukan nak tolong dorang, kita nak popular. Tapi dia susah lah, bagi kita cuba fahamkan dorang lah. Kita cakap kat dorang, tak, dia sebenarnya penting. Kau kena laporkan dulu dan baru akan bantuan tu akan sampai. Betul. Kalau kau tak ada laporan, kau tak ada visual, kau tak ada berita yang akan keluar daripada tempat kau, orang tak tahu, dan bantuan tak akan masuk. Betul. Itu yang orang selalu cakap, kenapa kau bantu-bantu je lah, kau nak tunjuk apa? Macam mana nak dapat bantuan kalau tak tunjuk? Betul. Sebab tu kita cuba fahamkan apa yang kita cuba fahamkan wari-wari mangsa yang ada dekat kawasan gempa tu, yang kita ni daripada Malaysia, kita ni cuba nak panggil suara dunia untuk bantu ke Turki yang tengah diuji sekarang ni. So barulah diorang faham. Kalau tak sebelum tu memang susah lah kita nak interview dan sebagainya. So, bila sampai tu, dia memang satu, bayangkan kita selalu nampak Turki ni satu tempat yang cantik, lawa kan. Turki lawa. Kalau korang Google Turki, dia memang satu negara yang macam-macam nature yang lawa dekat Turki. So bila sampai tu, bayangkan kita nampak bangunan-bangunan semua dah menyembah ke bumi. Dah kita nampak konkrit ya. Tu kita nampak orang lain masa-masa wari-wari mangsa ni, dia hidup dengan unggun api dekat tepi-tepi runtuhan ni, menunggu ahli keluarga mereka yang runtuhan ni dia jumpai. Yang yelah, kalau jumpa hidup bersyukur, kalau jumpa mayat lagilah kita boleh bayangkan perasaan mereka macam mana kan. So kita saya dapat rasa macam ibarat satu dunia yang berbeza. Daripada Istanbul yang tengah cantik waktu saya datang tu, bila sampai kat Kahramanmaraş, satu perasaan yang berbeza. Dia sejuk pula masa tu kan. Sejuk waktu tu. Kena duduk luar. Bayangkan tak ada rumah, tak ada heater, kau kena duduk luar dalam keadaan masih sejuk. Saya sendiri yang ada pakaian lonjong sebagainya, kita pun rasa menggigil. Bayangkan mangsa macam mana. So bila dia ada satu perasaan tu, dia membantu saya dalam saya buat pelaporan. Saya rasa apa yang saya tulis tu adalah apa yang saya rasa dekat pengalaman dari hati saya. Penulisan-penulisan yang saya buat tu yang saya rasa membuka jalan untuk saya dapat anugerah wartawan terbaik. Sebab waktu tu memang niat kita, kita bukan sekadar nak melaporkan. Kita nak penonton. Waktu saya memang apa yang saya fikir, saya nak penonton saya rasa, walaupun orang tak datang Turki ni, tapi dia orang rasa keperitan yang mangsa buat. Dan kita buatlah series of laporan. Dan untuk pengetahuan Syabab, kita bukan je pergi ke Turki. So waktu tu Syria pun dia terkesan. Betul. Syria pun masih terkesan dengan gempa yang berlaku kat Turki. Sebab dia dekat area sempadan juga. So dia dua-dua tempat kena, Turki dan Syria. Untuk yang tak tahu, Syria ni dia memang border lah dengan Turki sebelah. So kita pun masuk ke Syria. Bezanya Syria ni tuan-tuan dan puan, kalau Turki dia banyak negara-negara luar yang datang untuk bantu keluarkan mangsa daripada bawah runtuhan. Bezanya Syria, kita tahu Syria adalah negara bergolak. Kalau dekat kawasan yang teruk tu adalah di sekitar Idlib ni adalah kawasan yang dikuasai oleh pihak penentang kerajaan. Waktu tu di bawah kerajaan Bashar lah. So kalau negara-negara luar ni dia kena datang melalui Damsyik. Betul. So bila dia datang melalui Damsyik, dia tak boleh nak pergi ke kawasan bergolak di Syria. So apa yang membolehkan yang membantu mangsa-mangsa gempa dekat bahagian Idlib ni hanyalah diorang punya sukarelawan tempatan. Yang diorang tak ada mesin. Bayangkan diorang ni keluar angkat batu-batu besar tu gunakan tangan. Saya sini nampak diorang angkat ramai-ramai yang guna tangan. Macam mana dengan konkrit apa bagian. Ramai yang cerita, kebanyakan diorang ni waktu runtuhan tu diorang hidup, tapi disebabkan tempoh masa lama sangat untuk keluarkan mati perlahan-lahan. Ya Allah, mereka ni mati perlahan di bawah runtuhan. So memang satu cerita yang sedih lah. Kalau kita kat sana yang kita dengar daripada orang-orang tempatan, dia memang sedih. Yang saya dapat jiwai lah kesedihan tu. Dan pelaporan-pelaporan yang saya bawakan, saya dapat rasa juga menyentuh hati. Dan itulah yang membuka peluang dan jalan untuk saya dianugerahkan sebagai wartawan TV terbaik masuk laporan tu, yang berdasarkan apa yang saya dengar lah. Dia laporan tu dianugerahkan bukan saja berdasarkan pelaporan, tapi juga berdasarkan keberanian kita. Yelah, bayangkanlah kita sebagai wartawan berani pergi ke ground zero kawasan. Sebab waktu saya ada aftermath lagi. Waktu saya begitu masih gempa lagi. Kita dapat rasa gempa tu masih, gempa susulan tu masih ada. Memang kita dapat rasa. Tapi cuma lagi kita memang dah di brief lah untuk ambil langkah berjaga-jaga. Sebaik balik hidup kau, Zaim. Alhamdulillah balik selamat. So itulah anugerah tu yang dapat bagi saya itu anugerah paling besar lah. Saya sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, saya langsung tak pernah terfikir pun saya akan mendengar anugerah Si Angkasa. Saya tahu waktu tu ramai macam Syabas kata boleh dapat top 5 dan anugerah kawan. So kita pantau, alhamdulillah betul tercalon top 4. Untuk anugerah pertama tu ada 4 orang je. Tapi saya tak letakkan saya akan menang, sebab saya ada ramai rakan-rakan tercalon senior lagi yang power kan. So terus terang saya memang tak sangka tiba-tiba saya dapat rasa sikit saya boleh menang waktu host tu kata anugerah ini diberikan bukan saja kepada laporan terbaik, tapi daripada wartawan yang berani. Waktu tu saya dah cakap berani. So, saya rasa macam aku ke?
Perasaan berani tau. So waktu tu kebanyakannya dia dua lelaki dua perempuan yang tercalon. Bila dia sebut perkataan Muhammad tu je, saya dapat tu rasa okay, aku yang menang. Sebab yang seorang lagi tu nama dia tak ada Muhammad. Tak ada Muhammad. So bila sebut Muhammad tu, saya macam oish, menang Muhammad Zaim zaman ni. Saya macam memang rasa macam tengah sedih. Saya bangun, saya tak say my speech Saya memang tak tahu apa saya nak. Sebab anugerah kasa ni bila kita menang, kita kena bagi ucapan. Dan disiarkan secara langsung dekat TV. Betul. RTM, dan disiarkan seluruh Malaysia untuk orang tengok. Waktu saya berjalan dekat nak menuju ke stesen, waktu tu saya fikir apa aku cakap ni? So aku cakap, kalau seorang muka saya memang tak fokus lah. Saya tak pandang ke kanan pun. Saya memang jalan tengah fikir apa kan. Buta blazer wartawan punya otak tengah laju. Tak laju. Apa nak cakap? Saya masuk, saya pentas. Dia yang paling pressure okay, malam tu juga TV Hijrah menang berita Hijrah menang 2 award. Satu lagi kita menang berita TV terbaik. Berita TV terbaik. Berita Hijrah kita dapat berita TV terbaik. Waktu saya menyerahkan lah Hashimah. Waktu dia ucapan, dia pun sama juga. Dia tak ready untuk menang. Tiba-tiba dia menang, tapi ucapan dia agak kelakar. Dan satu dewan gelak. Satu dewan macam saya tengok. Dan tu waktu tu kat Twitter pun banyak lah ada tweet-tweet pasal ucapan dia kan. Dia jadi pressure. Macam ni kau nak jadikan vibe yang Hashimah tu terus diingati juga untuk kau punya ucapan kan. So waktu tu okay, tak apa lah, saya pun bantai lah kan. Saya datang, saya ingat waktu saya kata kat audience, kebanyakan orang kena dibincang sebab berbagai agama. Berita kita ni jarang lah yang di highlight. So itulah saya punya highlight. Saya kata okay, kat TV Hijrah ni kita bukan saja ada berita-berita yang berkualiti, tapi kita ada juga berita-berita menarik yang untuk orang tengok. Bukan saja pasal agama, tapi banyak juga lah pasal dunia Islam sebagainya. So waktu tu saya terus dengan bangganya saya angkat piala macam ni. Pegang piala. Bangga. So orang yang tahu je tahu macam mana tim besar ke ramai ke sikit ke kan. So bila saya nampak bawa muka menteri-menteri kat bawah yang tengah tepuk kan, kita tahulah banyak rakan-rakan kita yang lain pun ada, chairman TV Hijrah pun datang. Saya dapat rasa yang anugerah tu bukan saja untuk saya, tapi untuk kita kat TV Hijrah semua, untuk satu member TV Hijrah. So itulah detik-detik yang membanggakan lah untuk tahun 2024. Okay Zaim, ini pengalaman, itu dah cerita pengalaman yang mungkin dekat tadi dah ada cerita dekat Filipin, lepas tu dekat Turki. Mungkin pengalaman coverage ataupun pelaporan yang manis untuk Zaim sendiri. Bagi saya tak ada pelaporan yang lebih agung daripada pelaporan haji. Panggilan bagi agung. Saya tak ada pelaporan yang paling terbaik saya pernah pergi selain daripada pelaporan saya berkaitan haji. Saya pernah buat kat Instagram saya pada tahun 2024. Saya menang 2 anugerah paling besar lah bagi hidup saya. Anugerah PI dan anugerah Siang Angkasa. Tapi momen yang paling saya bersyukur untuk tahun 2024 adalah terpilih sebagai salah seorang petugas haji. Bagi saya itu adalah benda yang paling highlight, paling manis untuk saya. Dan anugerah pergi haji itulah juga yang membuka jalan, mungkin waktu saya ke sana cuti, doa saya diangkat, yang membuka peluang untuk saya menang 2 anugerah ni. Yang MPI tu rasanya Zaim masih dekat haji kan? Saya tak cerita tadi. Waktu saya menang MPI, waktu saya dekat Tanah Suci, memang saya bila sebenarnya kita waktu kita hantar MPI, siapa pernah jadi wartawan, kita hantar MPI ni based untuk KPI je. Kita nak bila bos tanya ada hantar awak tak? Ada. Okay, KPI KPI ni kita hantar untuk kita dapat increment, bonus sebagainya. Itu KPI lah, tapi sebenarnya memang mempunyai impact yang lebih besar. Memang waktu saya hantar tu target kita adalah aku nak ambil KPI. Tapi jauh dari sudut hati, bila kita dah prepare, of course lah kita nak menang. Mesti nak menang. So bila kita dah hantar, saya pun dah hantar, saya pun sampai lupa yang saya pernah hantar MPI tu. Sampailah waktu saya dekat Tanah Suci, saya rasa 3 sebulan sebelum hari wukuf lah, saya dapat email, tahniah, laporan anda tercalon untuk top 5 kot. Top 5. Tak ingatlah MPI top 5. Top 5 untuk anugerah MPI. So saya cakap dapat top 5 So saya okey lah. Saya pun bagi tahu bos saya semua dapat tercalon. So semua happy lah. Dekat office semua dah. Bila tengok semua senarai-senarai yang bertanding, semua dah duk compare lah. Boleh menang tak masalahnya boleh tengok. Masa tu boleh tengok laporan-laporan lain kan. Jahat tu. Boleh menang ni, boleh menang. Boleh tapau ni. Kan. Tapi saya tu saya tak yakin. Macam katalah, kita sebab kita tahu TV Hijrah ni dia kalau kita nak compare dengan abang-abang kita yang lain jauh lebih besar. Ya, kita ni ibarat adik lah dalam paling muda. Media. So kita memang sangat hormat kita punya abang-abang yang lain. So tapi waktu tu kita letak harapan lah. So waktu tu kebetulan pula waktu tu Syabab, saya dan juru kamera saya dan juru Hafiz juga terpilih ke Tanah Suci untuk buat haji time tu. Lepas tu kau dengan Bob Ya, cuma beza dia Bob dia pergi Bob dia ikut under jemputan Kerajaan Saudi. Saya pula pergi under jemputan tabung haji. So kita dua kat Tanah Suci. Waktu tu saya dah WhatsApp dia lah, Bob,
Dalam kita kat Tanah Suci sama-sama ni, kita doa sama Bob supaya yalah Allah buka rezeki kita dapat anugerah ni. Anugerah ni bukan saja untuk diri kita tapi juga untuk TV Hijrah. So memang kita sama doa lah. Dan Alhamdulillah malam tu saya ingat lagi, kita dekat bilik media, dekat TV Hijrah, dekat Taman Haji lah. Taman Haji dekat Abrash. Siapa yang pernah pergi haji kat Malaysia ni tahulah Abrash Jandaria atau office Taman Haji. So kita buat laporan. Tiba-tiba waktu tu pula ada interview. Saya tengah tunggu waktu saya nak dengar buat ni, tiba waktu ada interview. Tapi sebab guest datang kan, so kita terpaksa lah pergi. Macam lah kita set up kamera, kita pacak kan. Sampai tengah interview tu saya tengok kamera dengan live tu. Saya dah tak tanya soalan lah. Saya biar rakan-rakan wartawan lain yang tanya. Saya tengah tengok waktu bila pengumuman saya. Datanglah detik waktu saya nak diumumkan menang tu. Pemenang orang terbaik, berita yang terbaik Muhammad Zaim Al-Mari. Saya daripada diam PC tu tengah wow. Terus berjerit. Bayangkan orang tengah PC tengah terdiam. Hal budak ni. Dia macam sebab ya kita memang tak pernah sangka. Memang saya langsung tak pernah terfikir saya akan menang waktu tu. So waktu lepas berjerit tu menitik mata kat kan. Menitik mata kat Tanah Suci. Kita bersyukurlah peluang yang Allah bagi sebagainya. So peluk rakan-rakan kat situ. So itulah detik yang manis lah. Tapi yang saya agak sedih kat lah sebab yelah itu award pertama. Tapi saya tak dapat naik pentas. Saya tak dapat naik pentas untuk ambil award tu. Saya dapat wakilkan je bos saya waktu tu, Puan Sri Eva Kak Eva untuk nak datang piala. Tapi yelah bila waktu sedih lah bila saya dah balik bilik, saya dah fikir balik kan. Dia ada satu haji ni anugerah yang lebih besar kan. Inilah anugerah dia. Dia satu anugerah haji, satu lagi saya seronok sebab saya dapat berkongsi kejayaan tu. Nama saya dapat, tapi saya dapat bagi orang lain untuk sama-sama rasa keseronokan menang award ni, dan supaya benda tu akan jadi satu suntikan semangat lagi untuk adik-adik saya kat TV Hijrah yang lain lah. Untuk kita sama-sama berjuang. Sebab macam kata-katalah award ni yang bila kita menang ni, dia bukan saja naikkan nama kita tapi naikkan juga nama organisasi kita. Betul. Okey, detail Zaim kita dah nak last hujung ni. Detail mungkin benda-benda yang peristiwa-peristiwa yang terjadi masa kerja sebagai wartawan dekat Tanah Suci tu, yang orang kata yelah haji tahulah kerja haji apa semua kita tahulah. Momen yang kata yang tidak terrekod di dalam laporan berita tu. Bila setiap malam saya suka menjadi lipan. Saya menjadi membara dekat kawasan Masjid Haram tu. Yelah merayap selain pada kadang-kadang kita tawaf sunat, ada bertikaf sebagainya. Kadang kita luangkan masa lah kawasan-kawasan sekarang masjid tu untuk tengok jemaah Malaysia. Kita pasti kadang-kadang tahu kebanyakan jemaah haji Malaysia ni ada yang dah berusia. Betul. Ada yang tak pernah, macam kata tak pernah datang dengan isteri. Dua-dua pun tak tahu kat mana jalan. Dua-dua pun sesat. Tak pandai guna telefon. Ada yang saya jumpa kadang dia tengah cari suami dia ni. Memang dia call tak angkat. Dia memang dah panik. Kita pun tak boleh buat apa. Kawasan Masjidil Haram, saya kena cari seorang lelaki dia. So, memang peranan kita adalah menenangkan dia. Kita kena cuba tenangkan dia, cakap dia tak apa, jaga cuba call lagi, mungkin telefon habis bateri, atau mungkin suami tengah baca Quran ke sebagainya, tak nak telefon. So peranan kita adalah menenangkan dia. Kita memang susah lah untuk kita nak pergi cari dalam takkan boleh punya jutaan jemaah dekat Mekah waktu tu susah kita jumpa. So kita cuba tenangkan dia, minta dia balik kat hotel dia. Nanti kalau dah lama sangat ke tak balik, bagi tu tamu haji akan cuba bantu carilah. Tapi selalunya kita memang akan laporkan lah dekat kita punya geng elit pembara yang lain. Kalau sekiranya nampak jemaah, kita ada tag, ada tag, ada colour sebagainya. Kalau nampak jemaah sekian daripada maktab ni, tanya dia daripada nama sekian-sekian, so minta dia pulang sebab isteri dah cari. So itulah antara pandang-pandang yang saya selalu buat di luar kamera waktu haji. Panjang cerita ni. Baik, itu sikit lah, sebenarnya banyak lagi. Banyak lagi. Kau nak jumpa kena panggil lepak minum kot. Ya. Itu kena ada episod lain lah. Cerita pasal haji je. Pasal haji berjaya. Pasal haji je boleh cerita satu episod lain, laporan haji. Mungkin nantilah kita record dekat time haji ke apa kan. Dekat time haji kita cerita pasal haji je Zaim kan. Itulah sedikit sebanyak perkongsian daripada Zaim Zamani, wartawan TV Al-Hijrah yang juga wartawan yang menerima anugerah award winning journalist cross terbaik dan juga wartawan TV terbaik daripada MPI dan juga anugerah Sri Angkasa. Alhamdulillah berkongsi dengan Kongsi Mari Bicara. Ini satu perkongsian yang saya rasa sangat menarik, sangat impactful. Panjang pun panjang, lama pun lama. Saya nak tengok jam banyak kali. Dah lama sangat ni. Tetapi macam cerita macam best kan. Terima kasih juga dengan Zaim sebagai wakil TV Hijrah yang selalu bekerjasama dengan GRTV dan juga Global Ihsan Relief. Kita pun dalam usaha NGO sebagai yang ingin membantu orang dan juga apa yang dituntut dalam agama, dan TV Hijrah sendiri yang membawa laporan-laporan dan juga mengenai Islam itu sendiri. Kita harapkan ini bukanlah yang terakhir Zaim InsyaAllah. Terima kasih banyak-banyak atas perkongsiannya, sangat menarik.
menarik insya-Allah. Dan kita harap anda terus tonton Kongsi Mari Bicara podcast kita GRTV, dan jangan lupa subscribe, follow untuk terus kita berkongsi mengenai podcast kita Kongsi Mari Bicara. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.